So ini adalah update mengenai waktu operasi Rembayung untuk sepanjang bulan puasa. Adakah restoran Rembayung dibuka seperti biasa di bulan Ramadan tahun ni? Menurut Khairul Aming, ada perubahan waktu operasi restoran Rembayung di bulan Ramadan. Dibuka setiap hari di bulan Ramadan dari pukul 4 petang tapi tak boleh dine-in. Hanya take away sahaja. Restoran Rembayung ditutup sebelum waktu maghrib sebab nak bagi peluang semua staf di Rembayung untuk berbuka dan solat. Adakah restoran Rembayung akan dibuka semula selepas waktu berbuka? Kalau nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. So untuk bulan puasa ni Rembayung akan dibuka daripada waktu petang sehinggalah pukul 4 pagi untuk waktu sahur. Yes, korang dah boleh datang Rembayung malam buta nanti. So untuk slot petang, unfortunately kita cuma buat take away saja tau, tak ada dine in. So cara dia, you guys boleh reserve dekat Umai macam biasa. Boleh datang ke restoran mengikut slot masing-masing and staff kita akan explain menu. You guys boleh order, kita masakkan take away tersebut and bila dah siap, boleh proceed dengan payment. Okay? Sebelum maghrib, restoran Rembayung ditutup sementara. Nak bagi peluang semua staf Rembayung berehat, berbuka dan tunaikan solat maghrib. So untuk dine-in pula, kita akan bermula daripada pukul 8 malam untuk slot yang pertama. Kat sini orang akan question, kenapa kenapa tak buat slot berbuka pukul 7 lebih waktu azan maghrib? Actually kita tak buat masa sekarang sebabnya kita nak bagi ruang untuk staf kita berbuka dan juga solat maghrib dengan tenang lah, tak nak rushing-rushing. Restoran Rembayung sambung beroperasi pada pukul 8 malam sampai 4 pagi. And sama juga untuk customers kita nak bagi keutamaan untuk customer maybe pergi solat maghrib dulu and nanti semua orang boleh dine in dengan tenang, tak perlu rushing-rushing lah. Okay, itu satu. So yang nombor dua, orang akan tanya nanti akan ada buffet ke, akan ada set ke? Okay, disebabkan Rembayung baru beroperasi sebulan lebih and masih ramai orang belum sempat datang ke Rembayung. So untuk puasa tahun ni tak ada set ataupun buffet, kita jual menu macam biasa. Okay, so you guys boleh order menu apa yang nak, air apa yang nak. And disebabkan kita mula operasi pukul 8 malam, semua lauk akan dimasak fresh panas-panas. So tak ada lauk yang dimasak awal and sejuk bila kita hidang kepada customers. Jadi disebabkan kita mulakan operasi pada waktu petang, so Rembayung akan dibuka setiap hari sepanjang bulan Ramadan ni termasuk hari Jumaat. And you guys boleh makan sampai pukul 3-4 pagi lah. Jangan bawa bantal yang tidur dekat Rembayung pula. Risau aku nanti. Jangan datang Rembayung bawa bantal pula. And just nak inform, kita dah pun update kita punya terms and conditions dekat Umai untuk kita punya reservation, di mana bermula hari ni kita cuma benarkan satu booking sahaja untuk setiap orang setiap hari. Okay, maksudnya in one day cuma satu booking saja dibenarkan atas satu orang lah. Website booking Rembayung ada perubahan baru. Satu booking hanya untuk seorang sahaja bagi mengelak masalah reselling dan scalpers. Tak adil lah kalau ada orang ambil kesempatan booking banyak slot, lepas tu pergi jual dekat orang lain. Kesian dekat orang yang teringin sangat nak makan di restoran Rembayung tapi masih tak dapat. So meaning kalau sistem berjaya detect yang ada lebih daripada satu booking dibuat daripada orang yang sama, dan kita ada hak untuk batalkan lebihan booking tersebut dan deposit tak akan dipulangkan lah. So ini usaha yang kita boleh buat temporary buat masa sekarang demi mengurangkan aktiviti reselling ataupun scalpers ni, sebab kita nak bagi adil kepada semua customers yang berusaha keras untuk dapatkan reservation datang ke Rembayung. Jadi itu saja update setakat ni. So reservation untuk slot Ramadan akan dibuka bermula 9 malam ni dekat Umai, and kita akan buka tarikh 2 minggu ke depan terus untuk long term and also 2 hari ke depan untuk short term. So disebabkan malam ni malam pertama kita buka untuk 2 minggu ke depan, so akan ada banyak slot yang available malam ni. InsyaAllah ramai orang boleh dapat. Ingat kita dah update TNC tau. So cuma satu booking saja dibenarkan untuk setiap orang dalam masa sehari. Okay, so thank you so much guys. Jumpa anda di Rembayung dan selamat berpuasa.